jenis-jenis lampu amaran kat dashboard yang korang perlu tahu maksudnya. Lampu amaran cek enjin. Macam-macam boleh jadi. Antaranya sensor rosak, spark plug ataupun enjin tak sihat. Kalau ia berkelip, perlu berhenti segera. Lampu minyak enjin. Yang ni serius. Enjin tak cukup minyak. Kalau jalan boleh rosak terus. Lampu temperature. Maksudnya enjin terlalu panas. Kena berhenti dan sejukkan enjin dulu. Lampu bateri. Alternator tak cas bateri. Mungkin boleh jalan sekejap je. Tapi lepas tu nanti kereta mati tengah jalan. Lampu sistem brake. Lampu ni bukan semata lupa turunkan brake tangan. Kalau minyak brake kurang ataupun bocor pun dia boleh menyala. Jangan abaikan. Brake rosak, bahaya. Nampak tak pentingnya lampu amaran? Ramai ambil remeh sebab kereta masih boleh berjalan. Jadi, korang janganlah tunggu sampai kereta rosak baru korang nak peduli. Lampu-lampu amaran dekat dashboard tu, dia dah bagi tanda dah untuk kita. Dapat tak info penting? Jika ada sebarang soalan, korang boleh komen dekat bawah. Jumpa anda di next video. LOH 1 minute.